boleh jadi panggil untuk minum kopi itu saya tak tahulah. Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang belum letak jawatan. Presiden Bersatu telah menulis surat kepada semua presiden-presiden parti anggota PAS, Gerakan, MIPP, ada dalam surat tu address, memanggil ketiga-tiga presiden ini hadir dalam satu mesyuarat yang dipanggil mesyuarat pre-council. Saya duk cari dalam perlembagaan ni tidak ada apa-apa premis yang menunjukkan, tak tahulah atas apa asas. Adakah atas asas Majlis Presiden Perikatan Nasional? Setakat yang saya tahu tak ada lagi. Tak pernah ditubuhkan, walaupun ada dalam perlembagaan kita. Majlis Presiden sudah ada, tetapi tidak pernah ditubuhkan. Tak tahu siapa dalam itu, dalam sebagai pengurusi ke dan sebagainya. Memang ada fasa 7A ni Majlis Presiden. Setakat yang kita semua maklum, Majlis Presiden Perikatan Nasional tidak pernah ditubuhkan. Jadi boleh jadi panggil untuk minum kopi itu saya tak tahulah. Tapi yang agak seriusnya, dalam surat tersebut, Yang Berhormat Tan Sri Presiden Bersatu menyatakan bahawa mesyuarat luar biasa yang dipanggil oleh Timbalan Setiausaha Agung adalah tidak wajar dan sepatutnya dibatalkan. That was the very word digunakan. Adalah satu tindakan yang tidak wajar dan sepatutnya dibatalkan.